Zio. Macam mana Zio? Seronok tak datang sini Zio? Seronok lah Chef. Kalau saya tengok kan Turki ni kan, lagi-lagi Istanbul ni kan, dia punya bangunan bersejarah tu, sukalah saya Chef. Seronok Seronok Chef. Saya suka sangat Chef dengan kesan peninggalan sejarah kota Istanbul ni Chef. Zio, itulah keunikan Istanbul dan Turki. Kita datang. Ya, okey Zio. Ni kita nak masukkan bahan dekat dalam tu. Okey. Masukkan bawang, masukkan bawang, masukkan tomato yang saya dah potong tadi tu. Masukkan, tugas dia macam biasa. Tolong hancurkan ataupun tekan-tekan dia je. Tak payah nak orang cakap lumat sangat pun tak ada masalah pun. Baik Chef, seperti biasa. Seperti biasa. Okey. Chef, resepi kita punya sos ni kan, sama tak macam Chef buat kat Malaysia? Dia berlainan sedikit sebab apa, kita menggunakan ada campuran ataupun bahan yang kita beli dekat Istanbul ni. Yang bahan tu memang tak ada di Malaysia. Dia hanya di sini saja. Memanglah. Tapi kita masukkan lah tutikan cita rasa. Tengok macam mana. Okey, Zio, sini. Kita nak dapatkan sedikit air. Zio, ada tak air kat bawah tu? Air. Tak apa, memang. Zio pergi dapatkan air. Sebab air asam ni, kalau kita buat air asam ni, dia jangan terlalu pekat. Kita kena ada orang cakap, dia cair-cair dia sikit, barulah sedap. Berapa banyak air Chef? Air sikit saja. Okey, ni dah hampir sempurna dah ni Zio. Ada ke Zio? Ada. Okey. Ni saya nak masukkan bahan yang lain Zio. Okey, masukkan sikit. Sikit je Chef. Okey. Sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, tugas Zio macam biasa. Gaul lagi. Okey, gaul lagi. Saya nak masukkan asam jawa. Ini paste asam jawa. Orang cakap kalau tak ada asam jawa, tak nama air asam lah. Jadi kita akan masukkan sedikit sos sini untuk menggabungkan rasa itu lebih sedap. Time saya tengok orang buat air asam dekat sini sos. Apa? Ini kita masukkan sedikit gula. Zio, kita tengok ikan tu dah masak ke belum? Dah. Dah masak ke tu? Dah. Okey. Macam nak alihkan ke apa? Tak mau, biarkan je. Tutup je api. Okey. Sekarang ni kita nak settlekan kita punya air asam dia. Okey, baik. Ada tambahan? Ada tambahan sikit lagi. Jadi kita akan masukkan kicap lemak manis. So nanti warna dia akan jadi warna hitam. Dia hitam saja tu. Kemudian saya akan masukkan sedikit perasa. Ini bahan istimewa yang kita dapatkan dekat Turki sahaja. Bahan rahsia lah Jus anggur ataupun cuka anggur dia. Dah siap dah dia. Bila dah kita nak masukkan cuka anggur ataupun jus anggur ni, kita tak payah nak masukkan limau ataupun lemon lagi. Tapi kalau anda nak masukkan juga, tak ada masalah. Cita rasa sendiri. Okey Zio, sekarang ni saya nak tambahkan sedikit bahan supaya air asam kita tu lebih cantik dan sedap. Dia wangi lah kan. Okey. Ini adalah daun pasir ataupun daun ketumbar Istanbul. Daun ini sebenarnya memang banyak terdapat dekat sini. Orang-orang sini kalau makan nasi, makan ikan, makan apa saja pun mesti ada daun ni. Betul saya perasan juga tu. Betul kan. Sedap lagi. Dah. Sambil-sambil tu saya nak nak kemat dulu kemat dulu. Kita sabarlah Jadi ni kita punya sos ni kita akan tuang ke ikan kita ke ataupun kita letak dekat sebelah? Sekejap lagi. Rahsia. Kita tengok sampai kita hidangkan. Chef, ikan kita dah siap ni Chef. Jadi air asam ni macam mana Chef? Ini nampak air asam kita macam mana rupa dia. Kita hidangkan dekat atas ikan kita. Ini sedap. Penonton semua, ini adalah menu kita yang pertama, ikan bakar berempah ala Istanbul. Dah siap. So sekarang ni kita nak ke menu yang kedua. Saya ni sebenarnya tengah cari Zio ni. Saya tak tahu dia pergi ke mana.
mana? Sebab saya nak buat menu yang kedua. Mungkin dia kat situ. Dah hang balik kan Zio. Daripada tadi duduk cari hang. Ya, Chef, kita nak tunjukkan penonton lah. Yang kita nak santai-santai tepi laut ni, Chef. Ya. Jadi, menu kedua stage, Chef. Jom. Okey. Ini adalah menu kedua. Kita nak buat air minuman yang mudah sahaja. Ya. Kita ada 3 bahan. Ini adalah soda, buah delima, dan ini memang tak ada di Istanbul, hanya ada di Malaysia, adalah cincau. Jom. Okey. Dia tolong masuk dalam cawan. Ya. Penuh. Okey. Ya, Chef. Okey. Ini adalah bahan yang kedua. Saya akan masukkan cincau. Cincau ni terpulang kepada anda lah. Anda nak parut ataupun nak potong-potong. Macam kali ni saya potong kasar-kasar saja. Sebab kita nak makan seolah macam makan agar-agar macam tu. Okey. Dia pada sedap. First time saya tengok soda campur dengan cincau. Sedap dia sebenarnya. Kena buat. Apa yang kami kongsi resep ni, anda kena cuba. Bila dah cuba, tahu betapa sedapnya air tanam kami buat. Selain daripada tu, Chef, air yang kita buat ni juga dia dapat menunjukkan badan kita ni. Betul. Bukan cakap menunjukkan badan tau. Macam-macam vitamin lah dekat dalam. Ni delima ni yang kita dapatkan di Istanbul ni, pelbagai vitamin yang ada di dalam ini. Oh, kain dah siap dia. Cantik betul. Kejadian dia, Chef. Sekejap. Nampak? Saya nak kacau. Ya, nampak? Kacau jangan kacau dia. Okey, boleh minum. Kita nak rasa lah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, Chef. Tak menyesal lah, Chef. Saya kena, Chef. Minuman yang mudah ni, anda pun boleh buat. Inilah dia dua menu istimewa air tangan kami berdua. Ikan bakar berempah ala Istanbul dan juga air soda cincau delima. Pengambaraan kami di kota Istanbul berakhir di sini. Nantikan episod seterusnya Dalam Merentas Badan Satu Perjalanan. Bye-bye.